Desa 3K, pelbagai program telah kami rancang dan dilaksanakan. Antaranya ialah program Gotong Royong Madani bertujuan untuk memastikan kawasan sekolah berada di dalam keadaan bersih dan ceria. Yang kedua ialah projek Taman-Taman Angkat bertujuan untuk mewujudkan persekitaran sekolah yang lebih kondusif dan segar. Yang ketiga ialah projek mural bertujuan untuk mengindahkan kawasan sekolah. Seterusnya, yang keempat, pertandingan keceriaan antara kelas bertujuan untuk memastikan keadaan bilik darjah sentiasa bersih dan selesa supaya murid-murid lebih bersemangat untuk hadir ke sekolah. Dan yang terakhir ialah amalan kita semula untuk memberi pendedahan kepada warga sekolah tentang pentingnya amalan kita semula. Oleh itu, saya menyeru semua warga sekolah, guru, staf dan murid-murid hendaklah bekerjasama untuk menceriakan kawasan sekolah bertepatan dengan tema Sekolahku Syurgaku. Oleh itu, marilah sama-sama kita bertanggungjawab terhadap kebersihan dan keceriaan kawasan sekolah. Sekolah kita, tanggungjawab kita. Sekolah yang bersih dan ceria mencerminkan sifat tanggungjawab yang sangat tinggi di kalangan warga sekolah. Keceriaan dan kebersihan ini sangat penting bagi menjamin keselesaan, keseronokan dan kecantikan itu mencerminkan budaya masyarakat Melayu yang berwibawa. Jadi SMK Sultan Alauddin sentiasa menekankan kepada keceriaan dan kebersihan. Mari kita sama-sama menjaga kebersihan dan keceriaan sekolah. Ceria, murid gembira.